Okey, selamat datang semua. Hari ini, kita nak selongkar satu benda yang sangat menarik. Pernah tak terfikir macam mana kerajaan ke atas sana tu buat keputusan untuk selesaikan masalah kita semua kat bawah ni? Macam mana satu idea yang kompleks boleh berubah jadi undang-undang? Jom, kita tengok apa yang berlaku di sebalik tabir semasa peringkat perumusan dasar. Cuba anda fikirkan sejenak. Sesuatu dasar tu bukannya tiba-tiba wujud dari langit kan? Ia dipilih dan dinilai dengan sangat teliti sebab ia akan bagi kesan langsung pada kehidupan seharian kita sebagai warga negara. Dari harga roti yang anda beli tiap-tiap pagi sampailah ke jalan raya yang anda guna. Semuanya bermula di sini. Jadi, dalam penerangan kali ini, kita ada beberapa perhentian penting. Kita akan mula dengan alat penyelesaian masalah awam, lepas tu kriteria penilaian alternatif, memahami kos dan faedah, dan kita akan akhiri dengan kuasa meramal masa depan beserta kaedah-kaedahnya. Jom kita mula. Okey, masuk bahagian pertama, alat penyelesaian masalah awam. Kita akan buka toolbox atau kotak alat pembuat dasar. Dekat fasa perumusan ni, bukan pihak kerajaan atau elit politik saja yang main peranan tahu. Pihak tak rasmi macam Kesatuan Sekerja, NGO dan komuniti macam kita ni pun sangat penting untuk angkat sesuatu isu ke tengah. Sebenarnya, poin utama kat sini, menurut pakar dasar Deborah Stone, penganalisis dasar ni ada 5 bentuk penyelesaian berbeza kat tangan mereka. Mereka boleh campur dan padankan kelima-lima alat ni untuk selesaikan apa-apa saja masalah awam. Mari kita tengok satu persatu. Alat yang pertama, kita panggil dorongan. Kerajaan akan cuba ubah tingkah laku kita guna strategi carrot and stick, iaitu ganjaran dan hukuman. Dulu, kerajaan pernah tawarkan hadiah kereta Myvi untuk galakkan orang tukar kad pengenalan baru ataupun bagi ubat metadon percuma untuk bantu penagih. Tapi kalau nak hukum pula, kerajaan akan kenakan cukai rokok yang tinggi atau buat perangkap laju opsikap di lebuh raya untuk sekat tingkah laku yang bahayakan masyarakat. Lepas tu, kita ada alat peraturan dan fakta. Peraturan ni sangat bergantung pada konteks sesuatu kejadian. Contohnya, perbuatan menepuk bahu pekerja, kalau bos biasa yang buat, mungkin boleh jadi isu gangguan seksual. Tapi kalau pekerja tu adalah anak bos tu sendiri, lain pula ceritanya kan? Untuk fakta pula, kerajaan buat andaian yang warga negara ni rasional. Bila kita tengok data, kita akan buat keputusan yang bijak. Sebab itulah wujudnya kempen anti merokok tak nak atau laporan statistik ekonomi kat berita. Dua alat terakhir ni pun tak kurang menariknya. Kuasa dan hak. Kerajaan boleh serahkan kuasa kepada Suruhanjaya Bebas untuk siasat isu yang besar, macam kes salah faham pasport pelancong asing dulu. Untuk hak pula, kerajaan kena sentiasa seimbangkan antara hak positif dalam undang-undang dengan hak normatif. Hak normatif ni macam kebenaran tak bertulis. Contohnya bila pihak berkuasa terpaksa buat reman atau suruh suspek buat tok ketampi masa siasatan semata-mata nak cari bukti tersembunyi. Masuk bahagian kedua, kriteria penilaian alternatif dasar. Hakikatnya macam ni, walaupun kerajaan ada banyak alat penyelesaian dalam kotak tadi, tak semestinya semuanya boleh dipakai terus. Ada proses penilaian yang sangat ketat. Proses ni memang perlukan penganalisis perah otak habis-habisan. Mereka kena pastikan setiap alternatif tu betul-betul capai objektif dan kaji apa impaknya. Setiap keputusan tu sentiasa ada harga dan kekangannya sendiri. Maklumlah, ini melibatkan duit cukai kita kan? Jadi semuanya mesti dikira betul-betul terperinci untuk kurangkan risiko kepada rakyat. Secara amnya, ada 6 halangan besar atau kekangan yang setiap dasar kena lalui. Penganalisis kena tanya soalan-soalan cepumas macam, adakah kita ada teknologi fizikal yang cukup? Ada sekatan undang-undang tak? Macam mana pula dengan kerenah birokrasi organisasi? Mampukah dasar ni bertahan dari tentangan politik? Boleh tak bendanya diagihkan dengan adil macam beasiswa? Dan yang paling penting sekali, kekangan bajet, kewangan negara kita mengizinkan tak? Okey, bahagian ketiga pula, memahami kos dan faedah. Dekat fasa ni, pembuat keputusan kena timbang betul-betul, bukan saja dari segi wang ringgit, tapi juga kesan sosial, supaya keadilan dapat dicapai dan tak ada warga negara yang terpinggir. Satu benda wajib yang penganalisis nilai adalah faktor luaran atau kita panggil externalities. Ini adalah kesan limpahan luar jangkaan. Bayangkan kerajaan buat program kraft tangan khas untuk sekumpulan kecil wanita kat satu kampung ni. Kesan limpahannya yang mengejutkan, program tu laku keras dan terus menaikkan keseluruhan ekonomi komuniti desa tu. Ini adalah jenis kesan luar jangkaan yang perlu diramal lebih awal.
Tapi kan, nak kira kos ni bukan satu kerja yang senang. Kos dan faedah langsung tu mudahlah. Kita boleh letak harga pasaran semasa macam harga tanah atau rumah. Tapi macam mana nak nilai kos yang tak langsung dan subjektif? Contohnya, cuba anda fikir berapa harga nilai wang untuk kebebasan kita bernafas dengan udara yang bersih. Sangat susah nak letak harga pada benda macam ni kan? Seterusnya, kita masuk topik keempat dan ini yang paling kritikal, kuasa meramal masa depan. Kita ibarat melangkah masuk ke dunia peramalan dasar untuk pastikan impak negatif yang kita tak nak tu takkan berlaku. Mengapa meramal ni penting sangat? Sebab ia adalah pulang belakang kepada dasar yang berjaya. Kerajaan kena kaji habis-habisan untuk buat jaringan keselamatan yang kukuh sebelum sesuatu dasar tu betul-betul dilancarkan di peringkat nasional. Tanpa ramalan yang tepat, dasar tu mungkin akan bawa bencana pula pada masa depan, bukannya menyelesaikan masalah. Dan ini bawa kita ke bahagian kelima, 3 kaedah peramalan dasar. Jom kita huraikan 3 cara berbeza penganalisis menatap berbola kristal masa depan dasar kita. Penganalisis akan meramal guna 3 kaedah dalam satu spektrum ni. Unjuran, jangkaan dan tekaan. Ia bermula dari analisis data yang tegar dan objektif, bergerak kepada penggunaan model teoretikal, sampailah kepada bergantung pada intuisi kepakaran yang mendalam. Kaedah pertama ialah unjuran. Kat sini, mereka tak meneka buta tau. Kriteria utamanya adalah data keras. Mereka sangat bergantung kepada analisis corak sejarah masa lalu untuk petakkan arah trend semasa ke satu masa depan. Contoh yang paling jelas, membuat unjuran angka pertumbuhan populasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Semuanya berasaskan nombor. Kaedah kedua pula, jangkaan. Di sini, penganalisis guna kriteria teori serta sebab dan akibat. Mereka mungkin guna teori penawaran dan permintaan ekonomi untuk menjangka hasil pasaran ataupun guna konsep analogi. Kalau satu kes, contohnya gaya modus operandi sebuah kumpulan letupan adalah sama dengan kumpulan lain, mereka boleh jangka apa langkah pengganas tu seterusnya berdasarkan sejarah kes lepas. Dan kaedah yang terakhir ialah tekaan. Tapi jangan salah sangka, ini bukan sekadar tekaan biasa-biasa tau. Kaedah ni diguna bila tak ada langsung data tulen atau corak sejarah yang boleh bantu beri jawapan. Pada saat kritikal macam ni, barulah kerajaan akan bergantung sepenuhnya pada kriteria kepintaran kreatif, gerak hati dan pengalaman bertahun-tahun daripada pakar berautoriti macam penganalisis politik untuk tafsir situasi masa depan. Okey, melalui penerangan hari ini, kita dah pun faham gabungan pelbagai alat penyelesaian, kekangan yang sangat ketat, serta kaedah dan kepentingan meramal alternatif dasar. Selepas melihat semua kerja keras yang berlaku di belakang tabir ni, saya nak tinggalkan persoalan ni untuk anda fikirkan. Berbekalkan semua proses teliti ni, bagaimana agaknya rumusan penyelesaian dasar kerajaan yang seterusnya akan memberi impak kepada kehidupan harian anda. Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Teruslah cakna dan teruslah belajar.